Kalau di tempat kita tu memang ada 2 masjid ataupun 2 surau, of course kita pilih surau yang lebih banyak mengamalkan sunnah. Tapi kalau di tempat kita hanya ada 1 masjid atau 1 surau yang macam banyak mengamalkan bid'ah, dalam kes ini zikir, solat berjemaah tu tetap di situ. Selepas itu kita tak perlu ikut sama zikir tersebut. Kita boleh zikir sendiri-sendiri di belakang ataupun sambil berjalan balik, sambil itu pun kita boleh berzikir. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah semua sepakat bahawa berzikir selepas salat itu adalah sunnat. Al-Imam Tirmidzi meriwayatkan bahawa suatu ketika Rasulullah SAW pernah ditanya, "Ayyud du'ai asma'?" Mafhumnya, apakah antara doa yang paling dikabulkan? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jawful lail wa duburus salawatil maktubat." Qala Tirmidzi, hadithun hasan. Mafhumnya, doa di tengah malam dan doa selepas salat fardu. Dalil-dalil yang menunjukkan bahawa sunat menguatkan suara dalam berzikir secara berjemaah selepas salat secara khusus, di antaranya adalah hadis Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas berkata, "Kuntu a'rifu qidha'a salati Rasulillah bitakbir." Rawahu Bukhari wa Muslim. Mafhumnya, aku mengetahui selesainya salat Rasulullah SAW dengan takbir, itu yang dibaca dengan suara kuat. Juga kunna na'rifu qidha'a salati Rasulillah bitakbir. Rawahu Muslim. Mafhumnya, kami mengetahui selesainya salat Rasulullah SAW dengan takbir yang dibaca dengan suara kuat. Ini riwayat Muslim. Juga hadis inna raf'as shati bi dzikri hina yansarifu an-nas min al-maktubati kana ala ahdi Rasulillah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Mafhumnya, menguatkan suara dalam berzikir ketika para jemaah selesai salat fardu terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari wa Muslim, Ibnu Abbas dia pernah mengatakan, "Kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tu." Mafhumnya, aku mengetahui bahawa mereka telah selesai salat dengan mendengar suara berzikir yang dibaca dengan kuat itu. Hadis-hadis ini merupakan dalil bahawa dibolehkan berzikir dengan suara yang kuat tetapi tanpa berlebih-lebihan dalam menguatkannya. Mengangkat suara dengan suara yang kuat berlebih-lebihan menjerit-jerit adalah dilarang oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis lain, iaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada Abi Musa Al-Ash'ari bahawa ketika para sahabat Nabi sampai daripada perjalanan mereka di lembah Khaybar, mereka membaca tahlil la ilaha illallah, mereka membaca tahlil dan juga takbir dengan suara yang kuat, suara yang sangat kuat, menjerit-jerit. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada mereka, "Irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba, innama tad'una sami'an qariba." Mafhumnya, ringankanlah atas diri kalian, jangan memaksakan diri kalian menjerit-jerit menguatkan suara kalian secara berlebihan. Sesungguhnya kalian tidak meminta kepada Tuhan yang tidak mendengar dan tidak juga kalian minta kepada Tuhan yang lain. Kalian meminta kepada Tuhan yang maha mendengar dan kalian meminta kepada Tuhan yang dekat, iaitu dekat maknawi, bukan dekat jarak, iaitu Allah maha mengetahui tentang diri kita, keadaan-keadaan hamba-hambanya. Kalau kamu nak kata berdoa secara berjemaah itu adalah bid'ah, sesat, maka kita dengarlah hadis ini, hadis berkenaan dengan berdoa secara berjemaah, iaitu Rasulullah SAW pernah bersabda, "Majtama'a qaumun fada'a ba'dun wa ammana al-akharun illa stujiba lahum." Rawahul Hakim fil Mustadrak min hadits Maslamah bin Habib bin Fihri. Mafhumnya, tidaklah satu kaum, satu jemaah berkumpul lalu sebahagian berdoa dan yang lain mengaminkannya kecuali doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. So, hadis ini menunjukkan keharusan berdoa secara berjemaah. Maknanya, salah seorang berdoa dan yang lain mengaminkannya. Perkara ini sering dilakukan oleh jemaah umat Islam selepas salat fardu di waktu sehari semalam. Imam berdoa dan juga yang jemaah lain mengaminkannya. Ibnu Hajar Al-Haytami dalam sebuah kitab Minhajul Qawim Syarah Muqaddimatul Hadramiyah pada halaman ke-163 dia mengatakan, "Wa yusirru bihil munfaridu wal ma'mumu khilafan lima yuhimuhu kalamu rawdah illa al-imamul muridu ta'lim al-hadirin fayajharu ila yata'allamu wa alaihi humilat ahadithul jahri bidzalik lakin istab'adahu al-azra'i
waqtara nadba raf'al jama'ati aswatahum bizikri daiman. Mafhumnya, orang yang solat berseorangan dan makmum tidak boleh membaca zikir dan doa dengan kuat selepas solat. Bersalahan dengan apa yang difahami daripada perkataan Ar-Rawdah, iaitu melainkan imam yang hendak mengajarkan para jemaah tentang lafaz-lafaz zikir dan doa tersebut, maka dia boleh menguatkan bacaan zikirnya sehingga para jemaah mengetahui dan para jemaah boleh menghafal zikir-zikir tersebut dan doa tersebut. Dengan makna inilah difahami daripada hadis-hadis menguatkan bacaan zikir dan doa selepas solat. Namun Al-Imam Al-Azra'i tidak menerima pendapat seperti ini dan beliau memilih pendapat bahawa para jemaah hendaklah sentiasa menguatkan suara mereka dalam membaca zikir. Sebab apa? Sebab ini bersesuaian dengan makna zahir hadis-hadis yang telah kita bacakan tadi.